Weh, kau perasan tak sekarang kan? Syahidah macam Salim lah. Macam mengaji Quran lah, mengemas surau lah, buang sampah lah. Padahal dulu dia tak salah macam tu pun. Ya weh, mesti dia mengharap kepujian kah? Betul juga tu. A few moments later. Assalamualaikum Iman dan Hanani. Nak tak kita bacakan sama-sama dalam surau? Tak apalah, kita orang sibuk ni. Kita ada hal ni. Oh, okey. Tapi lain kali kita baca Al-Quran sama-sama nak? Kalau ada masa lah. Okey. Tengok tu, Alim lagi. Ya weh. Syahidah, saya terdengar Iman dan Hanani bergosip tentang awak. Oh, ya ke? Terima kasih kerana beritahu saya. Sama-sama. 1 hour later. Assalamualaikum. Salam. Betul ke? Saya dengar-dengar awak berdua ada bergosip tentang saya. Tak ada lah, kenapa? Saya tanya je. Tapi kalau awak berdua ada bergosip tentang saya, boleh tak hentikan? Sebab bergosip ni berdosa tau. Lagi-lagi memburukkan orang tu. Rasulullah SAW pernah bersabda, antara keindahan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya. Sebaiknya hentikan dan minta maaf pada orang tu. Saya minta maaf Syahidah. Sebab dah berkongsi tentang awak. Saya pun sama. Maaf ya Syahidah. Ya, saya maafkan awak berdua. Awak kan kawan, mestilah kena saling bermaaf-maafan.